suami nak pergi memancing, katakan. Tak. Di kolam memancing. Pukul 10 malam. Laki kita ambil pancing, jorang si mana apa semua. Kita duduk di dapur. Bang, pergi mana bang? Malam ni mancing dengan kawan-kawan, geng-geng ITM. Tak? Tak usah pergilah, duduk rumah lah sekali malam ni. Tak boleh, janji dah. Dengan budak-budak, lecturer dekang pun ada malam ni, nak mancing. Dia pun ambil jorang apa semua. Isteri kata, marilah tengok kita dulu kat dapur ni. Faham tak? Kita buat apa yang Islam benar. Seksi di rumah di depan suami. Betul tak? Kita tak payah duduk atas katil. Duduk di kat mesinnya je. Buka mesin, ambil nyo parut. Faham? Tapi tak pakai baju, hanya pakai G-string. Tu saja pakai. Betul tak? Suami kita masuk tengok ke dapur. Kita buat bodoh je. Suami. Betul tak? Kalau awak pergi tak mancing mana tu? Tak mancing. Tu hak tua tu. Memang kanser mancing. Halo. Ni. Nak apa malam ni saya tak jadi mancing. Kau lihat, alah takkan tak jadi ni semua ni. Ada apa ni? Ada belaka dah ni. Dekan tak mancing. Saya tak mancing malam ni. Betul. Saya mancing kat rumah. Kat rumah. Pati Moncong. Alah.